Hai semua, Dr. Hasbullah di sini. Kalau murid-murid dapat soalan fungsi hx adalah x tolak 5 bahagi 2, maka macam mana kita nak cari fungsi songsang dia, iaitu h tolak 1x. Cara dia mudah saja, murid-murid ganti saja hx ni dengan huruf y dan y adalah sama dengan x tolak 5 bahagi 2. Okey, sekarang cikgu nak jadikan x ni sebagai perkara tajuk. Maksudnya, kita nak jadikan persamaan ni x sama dengan apa. Jadi, semua kena pindah ke sini supaya kita dapat jadikan x tu perkara tajuk. Jadi, x sama dengan 2 akan naik atas. Jadi, 2y. 5 akan ke sana kan? Jadi, tambah 5. Itulah kita punya x. Okey, bila dah dapat x ni, sebenarnya dah settle dah. Murid-murid tulis saja h tolak 1x sama dengan, sekarang y ni murid-murid ganti dengan huruf x. Dia akan jadi 2x tambah 5. Okey, selamat maju jaya. Cikgu ucapkan kepada semua.